Semuanya terasa sempurna. Udara di antara kalian berdua pernah dipenuhi dengan kehangatan yang selesa. Ketawanya adalah muzik yang menenangkan jiwamu yang resah. Kau fikir kau telah membina sebuah istana di atas tanah yang kukuh. Sebuah kubu yang tidak dapat ditembusi oleh keraguan atau masa. Tetapi kemudian, sesuatu beralih. Perubahan itu halus, hampir tidak dapat dilihat. Seperti anjakan tektonik yang berlaku jauh di bawah permukaan. Kehangatan itu mula hilang, digantikan dengan kedinginan yang ganjil. Ketawanya menjadi jarang dan senyumannya tidak lagi sampai ke matanya. Kau berada di dalam bilik yang sama, tetapi terasa seperti kau dipisahkan oleh jurang yang tidak dapat dilihat. Dia hadir secara fizikal, tetapi jiwanya telah pergi ke tempat lain. Kau bertanya, ada apa-apa yang tak kena? Suaramu bergema dalam kesunyian yang berat. Dia memandangmu. Matanya, yang pernah menjadi tempat perlindunganmu, kini adalah cermin yang dingin. Tak ada apa-apa, katanya, tetapi kata-katanya adalah dusta. Dan disitulah ia bermula. Panik, kebingungan, perasaan seperti berjalan di atas ais yang retak. Setiap langkah mengancam untuk menjatuhkanmu ke dalam kegelapan yang membeku. Fikiranmu mula berputar. Kau memainkan semula setiap perbualan, setiap interaksi, mencari kesilapan yang telah kau lakukan. Di mana kau tersilap langkah, kau mula meragui dirimu sendiri. Mungkin kau tidak cukup baik. Mungkin kau telah mengecewakannya dalam cara yang tidak dapat kau fahami, jadi kau cuba lebih gigih. Kau membanjirinya dengan perhatian, dengan hadiah, dengan janji. Kau cuba untuk memperbaiki apa sahaja yang telah rosak. Tetapi, setiap usahamu seolah-olah menolaknya lebih jauh. Setiap tindakanmu yang terdesak hanya mengesahkan keraguan yang ada di dalam fikirannya. Kau fikir kau sedang berlawan untuk hubunganmu. Sebenarnya, kau sedang gagal dalam sebuah ujian. Ujian yang kau tidak tahu sedang kau hadapi. Dengar baik-baik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar mood atau fasa yang buruk. Ini psikologi. Psikologi dalam bentuknya yang paling mentah dan primal. Jauh di dalam minda, separa sedar, setiap wanita ada satu soalan yang sentiasa berulang. Satu audit senyap yang dijalankan secara berkala. Soalan itu ialah, adakah dia masih lelaki yang aku pilih? Adakah dia masih pilihan terbaikku? Ini bukan soalan yang logik atau rasional. Ia adalah soalan naluri. Soalan yang lahir dari keperluan evolusi untuk keselamatan, kelangsungan hidup dan kekuatan. Seorang wanita jatuh cinta dengan kekuatanmu, bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan dalamanmu, rangkamu, keupayaanmu untuk menjadi batu yang tidak berganjak dalam lautan huru-hara. Tetapi kepercayaan itu perlu diuji. Perisai itu perlu diperiksa untuk keretakan. Jadi, tanpa sedar, dia akan mencipta sedikit kekacauan. Dia akan mencucukmu dengan kata-kata. Dia akan menarik diri secara emosi. Dia akan mempersoalkan kepimpinanmu. Bukan kerana dia jahat. Bukan kerana dia tidak lagi mencintaimu. Dia melakukannya kerana nalurinya perlu tahu. Perlu tahu bahawa lelaki yang dia beri hatinya masih mampu melindungi ruang itu. Dia sedang memberikanmu ujian tekanan. Sama seperti seorang jurutera menguji jambatan untuk melihat had bebannya. Dan kebanyakan lelaki gagal dengan teruk. Kegagalan itu bukan dalam hujah. Ia adalah dalam reaksi. Lelaki yang gagal menjadi reaktif, defensif, marah. Dia cuba mempertahankan egonya. Cuba memenangi pertarungan. Dia tidak sedar bahawa pertarungan sebenar adalah dengan dirinya sendiri. Apabila dia bertahan, dia menghantar mesej. Tekanan ini terlalu berat untukku. Aku tidak stabil. Apabila dia marah, dia menghantar mesej. Emosiku mengawalku. Aku tidak selamat. Dan setiap kali dia gagal dalam ujian kecil ini, satu bata kecil ditarik keluar dari asas hubungan mereka. Dia mungkin tidak menyedarinya secara sedar, tetapi dia merasakannya. Daya tarikannya terhadapmu, rasa hormatnya, rasa selamatnya, semuanya terhakis sedikit demi sedikit. Mari kita lihat contoh. Fikirkan tentang Ahmad dan Maya. Hubungan mereka telah berjalan lancar selama 2 tahun. Tetapi baru-baru ini, Maya mula berubah. Dia mula mengkritik perkara-perkara kecil. Kenapa awak letak kunci di situ?
Awak pasti ini jalan yang betul. Dia menjadi pasif agresif, memberikan jawapan sepatah dua kata. Setiap perbualan terasa seperti menavigasi medan periuk api. Reaksi pertama Ahmad adalah kegagalan klasik. Dia menjadi defensif. Saya selalu letak kunci di situ. Apa masalahnya? Dia cuba memenangi hujah dengan logik. Sudah tentu ini jalan yang betul. Saya dah lalu 100 kali. Dia tidak faham. Ini bukan tentang kunci atau jalan. Setiap kali dia menang, dia sebenarnya kalah. Maya menjadi lebih senyap, lebih jauh. Tembok di sekelilingnya menjadi lebih tinggi. Ahmad berada di ambang kehilangan dia. Dia dapat merasakannya. Keputusasaan adalah racun yang meresap ke dalam tulangnya. Tetapi kemudian, sesuatu berlaku. Dalam satu malam yang sunyi, ketika dia merenung siling yang gelap, dia mendapat pencerahan. Dia sedar, ini bukan serangan. Ini adalah jemputan. Jemputan untuknya menunjukkan kekuatannya. Keesokan harinya, Maya memulakannya lagi. Saya tak percaya awak pakai baju tu. Awak nampak pelik. Ahmad lama akan bertengkar. Ahmad baru tersenyum sedikit, senyuman yang tenang dan berlabuh. Dia berjalan ke arahnya, melihat matanya dan berkata dengan lembut, "Oh ya, mungkin awak betul. Tapi saya suka baju ni." Dia tidak setuju. Dia tidak bertengkar. Dia hanya menunjukkan bahawa kata-katanya tidak dapat menggoyahkan dunianya. Rangkanya tetap utuh. Beberapa hari kemudian, ujian yang lebih besar. Maya pulang dari kerja, jelas dalam keadaan tertekan. Dia menghempas bagnya dan mengisytiharkan, "Saya benci kerja saya nak berhenti." Ahmad lama akan panik. Dia akan mula memberi penyelesaian. "Jangan risau, kita boleh cari kerja lain. Ini pelan kita." Tetapi Ahmad baru hanya diam seketika. Dia memerhatikan ribut emosi Maya tanpa terseret ke dalamnya. Dia berjalan ke arahnya, bukan dengan penyelesaian, tetapi dengan kehadiran. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Hari yang teruk, ya? Ceritakan pada saya." Dia tidak cuba membetulkan masalahnya. Dia menjadi ruang selamat untuk emosinya. Dia menjadi sauh dalam ributnya, dan perubahan pada Maya adalah serta-merta. Tembok itu runtuh, ribut itu reda. Dia menangis di bahunya, melepaskan segala-galanya. Ujian itu telah tamat. Dia telah lulus. Inilah kebenaran yang ramai lelaki tidak faham. Wanita tidak mengujimu untuk melihat jika kau sempurna. Dia sudah tahu kau tidak. Dia mengujimu untuk melihat jika kau hadir, jika kau boleh diharap, jika kau adalah keselamatan emosinya. Dia tidak perlukan kau untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dia perlukan kau untuk memegang tangannya semasa dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ujian ini tidak akan berhenti. Ia adalah sebahagian daripada tarian feminin dan maskulin. Dia akan sentiasa menolak sedikit hanya untuk merasakan kehadiranmu yang kukuh. Apabila kau rasa angin berubah, apabila kau rasa dia mula menjauh, jangan panik. Jangan menjadi reaktif. Bernafas. Berpusat pada dirimu sendiri. Fahami apa yang sebenarnya berlaku di bawah permukaan. Dia tidak menolakmu. Dia sedang memanggil bahagian dirimu yang paling dalam dan paling kuat. Dia bertanya tanpa kata-kata, "Adakah kau masih di sini? Adakah kau masih gunungku?" Dan jawapanmu tidak terdapat dalam kata-kata, hujah atau logik. Ia tidak terdapat dalam hadiah atau janji. Jawapanmu adalah ketenanganmu. Jawapanmu adalah kehadiranmu yang tidak goyah.